sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah khusus DISC 1082 dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Jadi pada hari ini kami bertiga akan menyuarakan pendapat kami mengenai isu ekonomi semasa. Jadi sebelum itu, eloklah kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zulhusni bin Zaidi. Nama saya Muhammad Ismail Mazlan. Dan nama saya Muhammad Hakimi bin Radwan. Jadi pada hari ini kami akan memberikan pendapat kami mengenai isu ekonomi semasa yang melibatkan peperangan Amerika dan juga Iran. Jadi peperangan antara Amerika dan Iran ini memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi semasa. Jadi disebabkan oleh itu kami mengambil isu ini sebagai isu ekonomi semasa kami. Jadi apa punca yang menyebabkan peperangan tersebut berlaku? Jadi punca yang pertama ialah disebabkan oleh isu program nuklear Iran. Jadi untuk punca ini, Iran mengatakan bahawa program nuklear yang dicipta atau dibuat di negara Iran tersebut hanyalah untuk kegunaan tenaga dan juga penyelidikan. Tetapi disebabkan oleh pandangan daripada Amerika Syarikat yang bertentangan dengan pandangan Iran tersebut, Amerika Syarikat memberikan pendapat bahawa program nuklear tersebut digunakan sebagai kegunaan lain selain daripada kegunaan tenaga dan juga penyelidikan. Jadi disebabkan oleh pandangan yang bertentangan antara satu sama yang lain, menyebabkan konflik antara dua negara ini semakin membuak dan menyebabkan isu tersebut semakin panas. Jadi untuk punca yang kedua iaitu mengenai sekatan ekonomi oleh Amerika Syarikat. Disebabkan oleh konflik antara kedua negara tersebut semakin panas, jadi Amerika Syarikat mengambil langkah untuk memberikan sekatan ekonomi kepada Iran, iaitu dengan menghalang Iran daripada mengekspor minyak hasil daripada negara Amerika, mengekspor barangan yang hasil buatan negara Amerika dan lain-lain. Jadi perkara ini semakin membuatkan negara Iran semakin menjadi lebih marah dan semakin berdendam dengan Amerika Syarikat. Jadi untuk punca yang ketiga iaitu mengenai kedudukan Iran di laluan minyak dunia, iaitu di Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz ini merupakan selat yang sangat penting untuk kegunaan atau manfaat kepada negara-negara lain, termasuklah Malaysia. Jadi disebabkan kedudukan Iran ini merupakan kedudukan yang strategik iaitu di Selat Hormuz, jadi Amerika Syarikat berpandangan untuk mengambil atau menakluki Selat Hormuz ini daripada Iran. Jadi disebabkan perkara tersebut berlaku, jadi berlakulah peperangan antara kedua negara tersebut. Jadi punca-punca ini menyebabkan berlakunya isu ekonomi semasa disebabkan oleh peperangan yang berlaku antara kedua negara tersebut. Jadi itu saja untuk pandangan saya mengenai punca berlakunya peperangan. Baiklah, saya ada soalan. Sila tanyakan. Adakah terdapat punca yang lain yang menyebabkan peperangan tersebut semakin memburuk? Bagi menanya soalan tersebut, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas soalan yang diberikan. Jadi untuk punca lain yang menyebabkan negara tersebut semakin panas dan semakin menyebabkan buruk iaitu disebabkan oleh penguasaan kuasa dan penguasaan kuasa dan pengaruh di Timur Tengah. Jadi disebabkan perkara tersebut berlakunya konflik yang semakin memburuk. Hal ini saya katakan demikian kerana Amerika Syarikat dan Iran mempunyai sekutu atau sokongan yang berbeza. Seperti kita tahu pada zaman sekarang ini atau pada masa kini,
terdapat juga peperangan lain yang berlaku berpanjangan, iaitu di antara negara Israel dan juga Palestin. Jadi Amerika Syarikat ni memberikan sokongan kepada Israel, dan Iran pula memberikan sokongan yang bertentangan kepada Amerika Syarikat, iaitu Palestin. Jadi disebabkan perkara tersebut, konflik antara dua negara tersebut, iaitu Amerika Syarikat dan Iran, menjadi semakin buruk dan menyebabkan peperangan tersebut berlaku sehingga kini. Jadi itu sahaja pendapat saya mengenai soalan yang diberikan oleh saudara Nathaniel sebentar tadi. Baiklah, saya serahkan implikasi kepada Malaysia kepada Faiz. Jadi saudara Faiz akan berikan pendapat tentang implikasi tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang implikasi konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terhadap Malaysia. Walaupun Malaysia tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, namun ia memberi kesan yang buruk kepada pelbagai negara termasuklah Malaysia, kerana dunia pada hari ini sering bergantung dari segi ekonomi, perdagangan dan juga keselamatan. Baiklah, saya akan jelaskan 3 implikasi utama kepada Malaysia, iaitu peningkatan harga minyak. Yang kedua ialah gangguan kepada aktiviti import dan ekspor, serta ancaman terhadap keselamatan maritim dan daratan negara. Implikasi yang pertama ialah peningkatan harga minyak. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran sering melibatkan kawasan Timur Tengah yang merupakan antara kawasan pengeluar minyak terbesar di dunia. Iran juga termasuk antara pengeluar minyak terbesar di dunia dan amat penting bagi memastikan ekonomi negara Iran dan ekonomi dunia kekal dalam keadaan yang relevan. Walaupun Malaysia juga antara pengeluar minyak di dunia, namun ia tidak mencukupi untuk diekspor ke seluruh dunia. Hal ini juga memberi kesan buruk kepada negara Malaysia sendiri, iaitu kepada penduduknya, iaitu dengan perlu membayar dengan minyak kenderaan dengan harga yang lebih tinggi. Menurut kajian pada saya pada pagi ini, negara kita mempunyai peningkatan harga minyak pada sekitar 0.08 ringgit Malaysia sehingga 0.10 ringgit Malaysia. Hal ini sebenarnya memberi kesan buruk yang sungguh teruk kepada negara, kerana penduduk perlu mengeluarkan jumlah wang yang lebih tinggi untuk mendapatkan minyak kenderaan. Selain itu, implikasi lain kepada Malaysia ialah ia akan menggugat dan memperlambatkan urusan import dan ekspor negara. Hal ini kerana seperti yang dikatakan oleh saudara Zulusni sebentar tadi, Iran mengambil pendekatan untuk menyekat Selat Hormuz, dan hal ini akan menyebabkan urusan import dan ekspor negara terjejas. Namun, menurut kajian, Iran hanya membenarkan 2 buah negara sahaja untuk melepasi selat tersebut, iaitu negara Rusia dan negara China. Nah, dari sini kedua-dua negara kita mengetahui ia merupakan kuasa besar di dunia. Hal ini kita dapat lihat, dan dari masalah tersebut, urusan ekspor dan import negara terjejas dan menyebabkan nilai mata wang negara terjejas, sekaligus menyebabkan nilai mata wang Malaysia akan sekali lagi turun ke tahap yang
yang negatif, iaitu di atas RM4. Hal ini kita tidak dapat nafikan kerana krisis ini semakin memanas di Timur Tengah, di mana Amerika Syarikat ingin mempertahankan sekutunya iaitu Israel, dan manakala Iran pula ingin mempertahankan sekutunya Palestin. Hal ini kita dapat lihat daripada berita-berita yang semakin meluas di negara kita. Baiklah, implikasi yang terakhir kepada Malaysia ialah ia akan menggugat keselamatan maritim dan daratan Malaysia. Hal ini disebabkan oleh negara Amerika Syarikat menganggap Malaysia antara musuh mereka. Hal ini kerana Malaysia merupakan ataupun penyokong kuat kepada Palestin, dan hal ini menyebabkan Amerika dan Israel kemungkinan boleh menyerang negara kita. Oleh itu, keselamatan maritim dan daratan Malaysia perlu diperkuatkan oleh TUDM maupun Pascal. Hal ini bagi memastikan keselamatan negara kekal terjamin dan menyebabkan keselamatan penduduk di Malaysia kekal dalam keadaan yang baik. Sebagai contoh, di Sri Lanka, Amerika Syarikat menyerang kapal Iran menggunakan torpedo sekitar 40 km dari pantai Sri Lanka. Hal ini menyebabkan kesan kepada masyarakat Sri Lanka tersebut dan menyebabkan kesan kepada persekitaran laut di Sri Lanka. Baiklah, itu merupakan keseluruhan implikasi kepada Malaysia. Saya buka soalan kepada saudara maupun saudari sekalian. Baiklah, Saudara Faiz, saya ada soalan. Apakah implikasinya terhadap mata wang ringgit Malaysia? Baiklah, terima kasih terhadap soalan tersebut. Apakah implikasi krisis ini terhadap mata wang Malaysia? Terdapat dua implikasi kepada negara kita, iaitu positif dan negatif. Saya akan jelaskan yang positif dahulu, iaitu di mana nilai mata wang Malaysia mungkin boleh meningkat, iaitu ke tahap yang lebih tinggi. Pada masa kini, pada tahun ini kita dapat lihat nilai mata wang Malaysia kukuh di bawah RM4 setelah berkurun lama. Hal ini iaitu pada sekitar RM3.88 sehingga RM3.95. Hal ini jelas menunjukkan pengukuhan dan semakin kuat nilai mata wang di Malaysia. Namun terdapat juga kesan negatif, iaitu pada isi kedua saya yang menyebabkan perkara tersebut, iaitu urusan import dan ekspor negara terjejas. Hal ini menyebabkan nilai mata wang menurun, di mana negara kita akan kurang menjalankan urusan ekspor ke negara lain disebabkan oleh sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. Hal ini menyebabkan dan akan mengakibatkan nilai mata wang kita kembali ke paras RM4 ke atas dan menyebabkan negara kita kembali ke kadar inflasi ataupun kemerosotan ekonomi yang berpanjangan. Hal ini akan menyebabkan negara kita dan menyebabkan KDNK di negara kita akan menurun. Itu sahaja penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan serahkan pertanyaan atau pendapat Hakimi kepada isu tersebut. Baiklah, yang seterusnya kita akan lihat terhadap usaha Malaysia dalam menghadapi
isu ekonomi yang berlaku. Malaysia telah membuat beberapa usaha penting bagi menghadapi isu ekonomi tersebut. Antara usaha yang telah dilakukan adalah sokongan diplomasi aman. Malaysia menyokong secara penuh rundingan diplomatik dan menekankan penyelesaian secara aman terhadap negara Amerika Syarikat dan juga negara Iran. Pendekatan ini sejajar dengan dasar luar Malaysia yang menekankan keamanan, diplomasi dan penyelesaian masalah tanpa peperangan. Tambahan pula, Malaysia percaya bahawa rundingan dapat membina persefahaman antara pihak yang sedang menghadapi konflik. Dengan menekankan dialog berterusan, Malaysia membantu memastikan kedua-dua pihak mendengar masalah antara satu sama lain dan dapat mengelakkan salah faham yang boleh mencetuskan ketegangan yang lebih serius. Di samping itu, sokongan Malaysia juga dapat memberi contoh kepada negara-negara lain bahawa penyelesaian konflik yang berlaku yang dapat diselesaikan secara diplomasi adalah cara yang lebih selamat dan juga berkesan. Ini memperkukuhkan imej Malaysia sebagai negara yang mengutamakan keamanan dan kestabilan negara. Baiklah, yang seterusnya Malaysia juga mendorong dialog dan kerjasama serantau. Sebagai negara yang neutral dan tidak berpihak kepada kedua-dua negara tersebut, Malaysia berpengaruh dalam ASEAN dan dapat menggalakkan dialog dan kerjasama antara bangsa. Malaysia juga boleh menjadi platform perbincangan tidak formal untuk kedua-dua pihak bagi memahami kepentingan masing-masing dalam konflik bersenjata. Tambahan pula, Malaysia aktif mempromosikan idea kerjasama serantau dan dalam bidang keselamatan, ekonomi dan diplomasi. Pendekatan ini membantu mengurangkan ketegangan antara negara di rantau Asia Tenggara serta meningkatkan keyakinan negara lain terhadap penyelesaian konflik secara aman. Di samping itu, peranan Malaysia sebagai fasilitator dialog turut memperkukuhkan imej negara sebagai negara neutral dan bertanggungjawab dalam menyokong keamanan serantau dan juga global. Ini menunjukkan komitmen Malaysia untuk menjadi sebahagian daripada usaha antarabangsa dalam menjaga keamanan dunia. Dan yang terakhir, Malaysia berperanan dalam forum antarabangsa. Malaysia aktif menyuarakan pandangan dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan juga pertubuhan kerajaan Islam. Dalam kapasiti ini, Malaysia menggalakkan kedua-dua pihak untuk mematuhi perjanjian nuklear dan juga mengelakkan tindakan ketenteraan. Tambahan lagi, Malaysia menggunakan platform antarabangsa ini untuk memberikan tekanan diplomatik secara tidak langsung bagi mengurangkan risiko konflik. Dengan menyuarakan pendirian yang jelas,
Malaysia membantu mewujudkan mewujudkan tahap keamanan antara bangsa dalam sama ada dalam keamanan negara ataupun dalam mematuhi undang-undang antarabangsa juga. Selain itu, penglibatan Malaysia juga membuka peluang untuk membina kerjasama dengan negara lain dalam usaha menyokong keamanan global. Ini termasuk berkongsi pengalaman Malaysia dalam diplomasi dan mediasi untuk penyelesaian konflik secara aman. Itu sahaja yang ingin saya kongsikan. Rakan-rakan ada yang ingin bertanyakan soalan? Saya ada soalan. Silakan. Jadi, adakah negara-negara lain dapat membantu menyelesaikan konflik ini? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Untuk menjawab soalan tersebut, kita perlu tahu bahawa sekarang dunia kita telah berinjak ke arus kemodenan. Jadi terdapat banyak yang dapat negara-negara lain lakukan. Antara yang telah wujud adalah seperti media sosial dan juga platform-platform lain yang dapat membuatkan penduduk dari negara lain berkomunikasi antara satu sama lain. Penduduk di negara lain dapat menyuarakan dan memberikan penyelesaian yang lebih efektif kerana lebih ramai penduduk yang memberikan pendapat yang berbeza-beza sehingga dapat mencetuskan satu idea yang paling berkesan bagi menyelesaikan konflik ini. Mereka dapat mengongsikan cara-cara tersebut melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan juga media lainnya. Jadi dengan adanya idea daripada penduduk dari negara lain dapatlah membuka minda pemimpin terhadap kedua-dua buah negara tersebut untuk mencari penyelesaian yang lebih berkesan. Kerana apabila mereka menimbulkan suatu konflik, maka akan berlakunya kerugian dan kesan yang negatif terhadap negara mereka dan juga negara lain yang akan merugikan satu dunia. Jadi itu sahaja jawapan saya bagi soalan tersebut. Terima kasih. Baiklah, nampaknya kesemua rakan-rakan saya telah memberikan pendapat masing-masing. Jadi pendapat yang kami berikan tadi ialah pendapat yang kami kaji dan juga kami selidik mengenai punca berlakunya peperangan tersebut yang boleh mencetuskan atau menjejaskan ekonomi semasa. Yang kedua itu mengenai implikasi kepada Malaysia. Dan yang terakhir, usaha Malaysia dalam menghadapi isu ekonomi yang berlaku. Jadi sebelum kami mengakhiri sesi pembincangan kami atau pembicaraan kami mengenai isu ekonomi semasa, kami hendak melakukan beberapa kesimpulan yang boleh kami rumuskan berdasarkan apa yang kami bentangkan atau bincangkan sebentar tadi. Jadi pada pendapat saya mengenai apa yang kita bincangkan sebentar tadi ialah peperangan atau konflik yang besar seperti Amerika dan Iran sebentar tadi memberikan kesan yang buruk dan menjejaskan ekonomi negara-negara kecil ataupun negara-negara yang baru sahaja ingin maju seperti Indonesia, Malaysia dan juga negara-negara lain. Jadi perkara ini sangat memberikan impak yang besar kepada pembangunan negara-negara tersebut
kerana negara tersebut baru saja ingin memajukan negara mereka, tidak seperti negara-negara yang sudah maju yang kurang mendapat kesan daripada konflik tersebut, seperti negara di Eropah, di Asia Tengah dan lain-lain. Jadi itu sahaja pendapat saya mengenai kesimpulan yang saya dapat rumuskan terhadap sesi perbincangan dan perbincangan kami semasa tadi. Baiklah, rumusan yang saya dapat simpulkan berdasarkan perbincangan kami pada hari ini ialah sebagai penduduk kita mestilah tidak salah memilih dan juga pandai dalam memilih pemimpin yang akan memimpin negara kita. Dengan adanya pemimpin yang betul dan juga bijak, dia dapat memimpin negara kita untuk mengelakkan daripada konflik-konflik yang berlaku. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan tahap keamanan negara, menjaga kebajikan rakyat dan juga menjaga hubungan baik dengan seluruh negara-negara lain di seluruh dunia. Apabila adanya pemimpin yang seperti ini, rakyat juga tidak akan menerima kesan yang negatif terhadap kepimpinan beliau. Rakyat juga dapat hidup dalam keadaan yang tenteram dan juga tidak takut untuk membuat aktiviti seharian kerana tiada berlakunya sebarang peperangan atau kekejaman yang berlaku di sekitar kawasan mereka. Jadi sebagai rakyat juga kita mestilah tidak memandang sebelah mata terhadap politik-politik di negara kita, supaya sistem keamanan di negara kita dapat dipertingkatkan. Itu sahaja yang dapat saya simpulkan. Baiklah, apa yang saya dapat simpulkan dari perbincangan kita ialah krisis ini akan menyebabkan keadaan ekonomi dunia maupun di negara kita akan merosot. Hal ini akan menyebabkan ekonomi dunia akan menurun dan akan menyebabkan nilai mata wang di seluruh dunia turut akan menurun. Oleh itu, seperti yang dikatakan oleh saudara Hakimi tadi, kita perlulah memilih pemimpin yang bijaksana dan adil dalam membuat keputusan. Hal ini sekaligus akan menyebabkan keadaan dunia lebih aman dan semua negara akan bersatu, menyebabkan dunia ini mempunyai suasana yang harmoni dan berkesan. Pada masa yang sama juga, Malaysia juga perlu memilih dan menggunakan maklumat yang betul bagi memastikan krisis ini tidak disalaherti oleh pihak luar maupun oleh negara lain. Kita juga sebagai rakyat perlu berganding bahu untuk memastikan krisis ini maupun krisis lain di luar sana dapat kita menjaminkan keselamatan dan memastikan negara kita lebih aman dan makmur. Itu sahaja pendapat ataupun kesimpulan yang saya berikan. Baiklah, terima kasih kepada pendapat yang diberikan oleh rakan-rakan sebentar tadi. Saya rasa pendapat yang disampaikan oleh rakan-rakan sebentar tadi bertepatan dengan apa yang kita bincangkan atau apa yang kita bentangkan mengenai isu ekonomi semasa. Jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi pembentangan kami atau pembincangan kami pada hari ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Ya Allah, Kepak kowe.